Ada ilmu, berkongsi dengan orang. Jangan duk kedekut. Kita kan orang Melayu, kita ajak kan. Orang Melayu kita, dia kata kalau hang berniaga, hang pandai masak, janganlah duk cerita kat orang. Kan? Ada, dia berniaga, dia pandai masak, dia masak sedap. Dia tak ajak orang, tanya, "Weh, ajak hang buat cakotiau sedap lah. Aku makan tak macam orang lain tu." Dia kata, "Aku makan cakotiau hang masuk dalam mulut." Dia kata, "Kembang pipi tu." Kan? Dia kata, makan ni dia tu, kadang-kadang sampai sayang nak kumak mulut tu. Macam tu. Punya sedap, dia punya cakotiau. Dia kata, "Ajak aku buat cerita." Dia kata, "Aku kan tak mau nak ajak." Dia kata, "Minta maaf, aku berniaga." Kita pernah dengar tak ayat tu kan? Orang kita ajak lagu tu. Ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu ajak orang. Berapa ramai tuan-tuan orang yang ada ilmu, dia berniaga, dia ajak orang pula. Bankrupt ke? Tak bankrupt ah. Kan kok kenal belakang tu kan? Tu hak yang duk jual donat nyok tu. Baru ni dia jual donat dekat tu. Apa dia? Hak Manjaya baru ni lah hak buat apa tu? Itulah Karnival Kak Nap tu kan. Karnival Kak Nap tu, dia jual donat tu. Semalam dia habaq berapa tan tak tahu. Berapa tan tepung. Hampa berniaga berapa tan tepung? Dia tan. Tahu tak berapa? Sale dia. 4 hari berniaga donat nyok-nyok. Donatnya. Dia habaq semalam dalam live 200,000 bersih. Jual donat. Yang kita ni jual macam-macam. 200 pun payah. Nak abang kata dia rahsia tak cara buat donat ni? Dok kan? Hak belakang tahu. Hak itu viral, dia ajak, dia kata, "Mai ni. Aku nak ajak cara buat donat." Dia pun bubuh tepung sekilo, berwarna putih. Tumbuk, dia pun tumbuk kan. Pakai dia buat kan. Share lah merata. Bini saya pun share masuk dalam grup family. Buat haram tak jadi. Kan? Nak abang kata bankrupt tak dia hari ni? Tak bankrupt langsung. Allah yang bagi jaminan rezeki kepada kita tuan. Dan orang yang berkongsi ilmu itu juga sebahagian daripada sedekah. Saya kata kat dia, kalau kau mati kau, yang kau duk hajak ni, yang dalam Facebook orang duk share beratus ribu ni, yang dalam Facebook ni orang duk like beratus ribu, orang duk share ni, orang pakat duk buat ni, tiba-tiba orang buat jadi, dia pula buat berniaga, bagi orang dia ambil orang kerja, sara keluarga dia, bagi orang makan, dia pula berjaya.